Okey, inilah hasil kesemua kudapan kacang bersalut tepung kita ataupun kacang botak. Hai guys, berjumpa lagi kita di dalam YouTube channel saya, Nurada Edwin. Okey guys, di video kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara-cara membuat kacang botak ataupun kacang bersalut tepung. Okey, 500 gram kacang yang sudah dibersihkan dan dijemur, dan sekarang kita akan sangai tanpa minyak. Okey, masukkan. Okey, kuali sudah pun panas, masukkan. Okey, kita slowkan api sikit. Okey, kita sangai separuh masak. Okey, dah siap disangai. Okey, masukkan 2 biji telur. Okey, kita kacau-kacau dulu. Okey, kemudian kita tuangkan di atas kacang kita tadi. Okey, kita gaul merata terlebih dahulu. Masukkan 2 sudu kecil serbuk kari. Masukkan 1 sudu kecil garam. Masukkan 2 sudu besar gula. Okey, bahan seterusnya masukkan 2 sudu besar tepung pulut. Okey, kemudian masukkan 2 sudu besar tepung beras. Okey, kita gaul merata lagi. Okey, saya akan tambahkan tepung beras 1 sudu kecil, 1 sudu makan lagi. Okey, dah siap digaul merata. Okey, sekarang kita panaskan kuali dulu. Okey, kita tambahkan sedikit minyak lagi. Okey. Okey, minyak kita sudah pun panas. Masukkan kacang. Okey, masukkan lagi. Okey. Kita guna api yang sedang sahaja. Okey, kita leraikan lagi guys, sehingga semuanya terpisah. Saya dia tak ketul-ketul. Masak, lalu kita angkat. Okey, kita masukkan lagi. Okey, masa ni cepat-cepat kita kena leraikan.
Angkat. Kita masukkan lagi. Oke, hilanglah bunyi desir itu. Oke, dia boleh angkat dah. Oke guys, dan inilah hasil kesemua kudapan kacang bersalut tepung kita. Oke guys. Oke, sekarang saya nak rasa dulu macam mana. Sama ada dia betul-betul masak ataupun tidak dekat dalam dia. Rangup guys. Rangup di luar dan rangup di dalam. Korang boleh nampak sendiri kan betapa rangupnya kacang kita. Tu dah guys, nampak kan dekat dalam dia. Okay guys, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye guys. Okay, inilah hasil kesemua kudapan kacang bersalut tepung kita ataupun kacang botak.